It is an art. Satu seni mengenal orang melalui watak, melalui pakaian, melalui kata-kata. It is an art. Al-Quran ini satu seni. Seni ni benda yang halus. Siratul Mustaqim ni adalah satu seni yang amat sangat. Okey? Dah dapat keputusan hari ni, So yang ingat tun, even macam malam besok, saya rasa kalau patut, so kita tak tahu. Kita kumpul budak yang umur 15, jadi ada setengah 12 pun dah pergi ingatkan. Kacau. Tak betul ni, bukan cakap main-main. Tu yang seorang tu, ada gambar dia kat sini. 8 tahun. Abang sendiri. Tapi abang sendiri bukan abang. Abang sendiri bawa dia dengan kawan dia ke satu rumah kosong. Abang dia tutuh kawan dia. Abang kawan dia tutuh dia. Lepas pada tu, abang dia sambung dia sampai umur 20 tahun. This is the world that you guys have to face. Dia ramai amal misqala dzarratin khairan yarah. Semua khair ni yang baik, semua amal yang baik. Ramai amal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang baik pun dia highlight walau sebesar zarah, yang buruk pun dia highlight walau sebesar zarah. Yang buruk untuk jadi pelajaran, untuk jadi peringatan, kan? Yang baik sebagai mensyukuri apa kebaikan yang orang dah buat. Jadi nasihat ayah cuma itulah. Ayah pun kadang-kadang pun terajak buat macam tu juga. Tapi sebenarnya Allah nasihat, apabila mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyakiti hati mereka, mencari-cari salah mereka. Ada ayatnya kan? Jadi kita mesti belajar jadi orang yang bersyukur. Dulu Nisa kita cakap terus, paling kedekut nak minta maaf. Kedekut, sekedekut, kudukut lah, kan? Tapi hari ini Nisa kita jadi nisa-nisa yang InsyaAllah sedikit hari lagi kalau orang nak poligami pun nisa-nisa kita no problem. Tapi bukan poligami. Tentang hari Ahad yang satu ni pada isu Kristen tu, tentang mayat tak remput tu. Jadi anak saya tak ikut, jadi so balik tu saya nampak apa yang berlaku lah pada hari Sabtu. Dan saya tanya dia, bicara mayat tak remput ni, kalau tengok tu ajaib, macam mana pendapat dia? Dia kata itu Firaun dia. Tahu. Jadi dia dapat kat mana? Dia dah tengok kot. Dia kata yang nak dia ambil pelajarannya, sebab ayat tu pernah dilapahkan dulu. Jadi dia ada sama? Pernah dilapahkan dalam program dulu lah, yang lama tu. Cakap lah dia. Dia boleh ingat. Jadi saya kata bapak dia jugalah, like pada like sana tu. Jadi saya rasa tak risaulah sebab tu kan. Jadi itu peristiwa berlaku bila semalam saya balik pada hospital untuk balik rumah nak pergi program kan, ingat kan. Balik-balik saya tengok rumah selera. Jadi saya dah tengok rumah selera, saya nyanyi tu naik lah. Saya tak ada 2 hari rumah selera. Baju sekolah dia orang gantung kat tangga, baju ni semua. Jadi benda tu hari-hari saya remind. Dan baju mandi sepang dalam bilik air tak kutip, semua kena lah. Saya balik 2 hari kan. Jadi waktu tu saya marah dengan misah saya kena, dengan ni sampai dia tak pergi program malam. Nangis dia kena, dah parah. Jadi apa yang saya nampak tadi, Jazir datang kat saya, kata, kalau abah marah-marah macam ni selalu, kata, macam mana dia nak berubah? Saya kata, bukan saya nak marah. Kalau kau buat sesuai dengan apa yang aku nak, kemarahan tadi takkan keluar. Tapi 2 hari tak ada, rumah dah minta buka macam ni lah. Padahal saya selalu balik tadi berbebel lah. Ini kan. Jadi saya nampak kat rumah saya bahawa dia tak ada monitor. Tak ada monitor dan situ pukul 8.30 baru nak masak untuk makan malam. Jadi saya rasa dari pagi sampai petang takkan masa tak ada untuk masak. Tiba 8.30 baru nak masak. Dan nak pergi program pukul 9 kan. Jadi time management dia tak betul lah saya. Jadi kat situ saya nampakkan dia tak tegur. Dia tegur masa muka, lari di atas menangis. Jadi tadi balik tadi petang tadi saya keluar hospital pun 1 hari dia tak kontak saya hari ni lah. Sehingga saya balik hospital tadi, saya balik rumah anak semua minta maaf salah-salah sama saya tengok berubah lah rumah hari ni. Dia Islam lah.
Dan jadi saya nampak itu dia minta maaf lah. Dan dia minta maaf, tapi saya pun masih biasa lagi lah, macam biasa lah. Saya tak nak show off sangat kan. Saya show off je, saya buka balik. Kedua saya ada kursi, saya nak waktu sembang Jumaat tu, hari ni tadi ada kursi dia kan, dengan saya syukur lah kat luar. Dan datang masa kelompok Allah, cerita tanya masjid. Dia berjanggut ni, janggut tanya masjid. Saya kata lebih kurang ke depan tu lah 6 km saya kata. Oh tak berbaloi jalan kaki, saya musafir. Dia pun duduk sebelah saya. Duduk sebelah saya, dia menceritakan tentang PAS. Dia ceritakan PAS, mula keluar bab agama. Tapi saya nampak dia ni seorang mesti ustaz. Pasal cara bahasa, gaya bercakap semua kan, menampakkan dia ni ada ilmu sebab dia ada hadis, perawi. Lepas tu banyak saya tahu. Dan pada peringkat awalnya saya nampakkan dia pada bicara PAS dan pengikutnya lah. Bagaimana PAS mendidik, mentarbiah pengikut dia yang mengikut membabi buta, saya nampak kan, tanpa mempunyai satu metod untuk pendidikan di peringkat akaumi. Jadi saya nampak satu ayat je, kalau tak pernah beli ilmu kan, wah aku ni mana belajar ni semua. Jadi saya kata, saya sebenarnya kita ni perubahan kebajikan dakwah Islam Malaysia. Wah, dia pula dah nampakkan negatif dia kan. Jadi dia tanya saya, siapa yang mendukung? Dia kata kalau bicara perubahan dakwah, mesti ada majlis syura, macam Abim, Pertim semua. Dia kata, Pegidah ni ada majlis syura ke? Saya kata, mesti ada. Dan ada, siapa pendukung dia? Saya kata, pendukung dia Dr. Haji Mazuki. Lepas tu dia kata, siapa dia ni? Syahrini ke apa ke? Saya cakap, dia veterina. Veterina, dia kata dia ada 2 orang veterina yang lain. Memang orang veterina ni bila dia mengkaji sesuatu, dia lebih baik daripada dia memenangkan tau. Jadi dekat situ yang pelajaran dia cakap, saya banyak lontarkan soalan lah. Salah satu soalan yang saya lontar dia tak boleh jawab tentang Zabur. Dia kaput habis. Dia langsung tak tahu menang tentang tu. Oh, tentang Injil, Taurat dia boleh tahu, apa 4 Matthew apa semua dia boleh tahu. Dan banyak benda dia tahu yang saya tak tahu. Memang saya kata saya tak boleh makan lah. Bila Zabur dia tak boleh makan. Tapi bila Zabur dia tak tahu. Dia kata kuat iman pada dia lagi. Satu kitab. Dan saya kata, dia kata kita cakap cukup membenarkan cukup lah. Dia tak boleh prinsip tu. Kena tahu apa yang kau benarkan tu. Itu rupa iman. Sebab kesan-kesan mereka ada tauladan saya bilang. Sehingga dia pun tak sembahyang Jumaat. Allah Allah. Sampai pukul 1 sampai ke 3:30 dia tak lepaskan saya. Saya kata nak masuk asar dah ni. Saya Zuhur pun belum begini. Jadi ikut saya sampai dalam bilik, dia tak nak lepaskan saya. Dan saya minta diri nak elak tu nak masuk mandi dah. Lepas tu dia saya pun minta diri juga. Dia kata dia tak pergi sembahyang Jumaat juga. Lepas tu dia musafir dia lah. Jadi apa yang nampak itu, dia kata dia biasa sembang orang kata. Nak dapat sembang seronok mungkin tak dapat. Kadang-kadang sembang orang lebih tu, sembang budak-budak dah. Jadi itu pelajaran dia lah. Yang kedua pelajaran yang nampak, dia kata saya tu budak bujang, budak muda lah, dah kahwin umur 28. Dan dia datangi oleh kawan-kawan dia. Gurauan dia tadi memang menyakitkan hati saya. Dia datang-datang, wah ini nak baca Yasin. Dah ambil dah tiket neraka. Jadi saya nampak betapa rosaknya akhlak dan menganggap agama sebagai gurauan. Yang gejala tu yang saya nampak lah. Berlaku. Bersabarlah dengan apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jadi satu yang ayah nak kongsikan, sebab takut dia razak nak ada benda ni kan. Sebenarnya the beauty of kita punya aktiviti ataupun kita punya jemaah ni adalah kita betul-betul merealisasikan konsep nazil, konsep penjagaan office. Kita dijaga. Kalau dulu setiap orang dilengkung oleh 4 malaikat, kiri, kanan, depan, belakang kan. Ada malaikat yang duduk belakang tu, kena kentut, kena apa semua kan. Dekat yang duduk depan tu, jalan tarik kau pergi